sebenarnya excited sangat belajar hari ni sebab saya rasa saya bukan orang yang pandai dalam AI kan. Saya buta IT lah kot sebelum ni. So hari ni bila dah belajar pasal prompt, macam mana nak createkan prompt yang bagus lah supaya hasil dia bagus juga kan. So saya macam excited sangat. Lepas tu apa yang disampaikan oleh Coach Salwa tu sangat bagus. Cuma dia tak underestimate kita yang buta IT ni apa semua. Jadi kita confident nak belajar, kita excited lah untuk belajar tu. Pada apa kita belajar AI ni banyak sangat membantulah dan mempercepatkan proses kita lah. So lagi satu saya pernah juga belajar few yang AI tu yang lain. So hari ni ada benda baru yang saya belajar. Saya sangat seronok lah pakai gambar tu sebab dia generate lagi cepat. So lepas tu tinggal kita counter check benda tu. So dia lagi interaktif. So kalau kita bila ajar user baru, student baru ni, dia macam Gen Z ke apa, dia tak boleh dry apa semua, tak boleh tag semua kan. So kena ada image. Lepas tu macam kalau dulu convention dia kita nak kena cari search dalam Google image tu, nak kena cari yang cantik, kadang-kadang tu resolution pun tak reti lah kan. Ini kita promptkan je. Cuma prompt tu lah kita nak kena belajar. Pasal staf makmal yang terlibat dengan untuk multimedia dan sebagainya, kelas hari ini melibatkan pendedahan AI. Ya betul, saya dah hampir tahu setiap aplikasi dan sebagainya. Cuma untuk setiap yang penggunaannya secara berstruktur, yes, untuk membantu saya. Jadi daripada kelas hari ini dapat saya simpulkan, saya dapat belajar sesuatu yang secara berstruktur, berorganisasi, berorganize. Yang first of all macam first time boleh macam tahu data-data tu sebenarnya kita tak payah buat manual pun. Kita masukkan and then terus dapat generate data yang sangat data yang sangat sharp, betul and then accurate. Lagi satu yang first time saya macam impress lah pasal yang live dashboard tu. Live dashboard tu memang cakap boleh rupanya analyse benda tu macam ni, and then dia orang summarizekan macam tu. Yang macam pengalaman baru lah untuk saya. Okay, untuk ChatGPT dengan Gemini memang saya dah pernah guna sebelum ni, tapi saya banyak guna lebih kepada memang tanya je lah, tanya ataupun saya minta dia buatkan apa-apalah. Tapi daripada kelas hari ni rupanya saya baru tahu kalau nak dapatkan jawapan yang lebih tepat dengan kita punya konteks, so ada kaedah dia. Kenalkan apa demi situasi dan apa yang kita nak dapatkan. Dan saya pun baru tahu rupanya senang juga rupanya kalau nak buat slides ke PowerPoint ke dengan gunakan Canvas tu, memang senang lah. Kalau sebelum ni kalau kita nak rumuskan ada orang kata apa artikel yang panjang-panjang tu memang payah nak baca. So dah boleh gunakan AI ni untuk pendekkan, dapatkan poin-poin yang penting yang kita nak je. So tu antara yang saya kata saya rasa yang lah kata apa daripada kelas ni. Terima kasih.